setelah 5 perlawanan kalah 1 dan baru sebentar tadi Mumtaz Alam main jaringkan gol dalam minit Ini program terbaru untuk semua fan bola sepak pasukan Selangor. Gua salute, gua sentiasa respect. Tapi malangnya ada puak-puak yang dah tak respect dengan penyokong-penyokong dan hati rakyat Selangor khususnya. Sedang panas sekarang ini bercerita tentang hak penggunaan stadium keramat pasukan Selangor, iaitu Stadium Shah Alam. Ada pihak yang sewenang-wenangnya mengotak-ngatikkan hak pasukan Selangor, penyokong-penyokong pasukan Selangor. Statement-statement yang diberikan oleh puak-puak yang ada gelaran, puak-puak yang rasanya pertimbangan mereka lah paling bijak. Pertimbangan penyokong Selangor ni dibuang dalam tong sampah, tak ada nilai. Ada penyokong Selangor yang mengatakan statement yang diberikan itu mengibaratkan penyokong-penyokong Selangor ni tak pergi sekolah, penyokong-penyokong Selangor ni tak dini. Hello, apa kau dah buat ni? Apa pasukan Selangor selama ni main bola sepak kampung, tak pernah juara. Kau sempat ke Stadium Selayang untuk menyaksikan pertemuan antara pasukan Selangor menentang JDT. Kalau ada mulut-mulut laknat luar sana yang mengatakan penyokong-penyokong Selangor ni dah tidur, tak nak datang stadium apa semua, kau tengok belakang aku ni, ni penyokong-penyokong Selangor. Aku sempat mendapatkan komen daripada penyokong-penyokong pasukan Selangor berkenaan dengan isu ini. Bagi saya YB pendek tu macam tak ada otak lah, senang cerita. Benda tu rumah Selangor daripada dulu, daripada saya kecil, daripada parking dia Tanah Merah sampai Jalan Tah, tak pernah main kat Selayang. Kita main kat home kita, Shah Alam. Kita minta YB pendek tu tengoklah benda ni. Kalau nak cari saya boleh juga tu, tak ada masalah. Lagi satu YB pendek, isu bonus tu jangan lupa lah. Ada suruh main yang adjust. Apa punya YB? Kembalikan hak Selangor, hak penyokong Selangor yang selama ni begitu setia menyokong Selangor. Kenapa hak penyokong Selangor diragut ataupun dicabul oleh individu tertentu? Kenyataan daripada bekas pengurus Selangor, pasukan Selangor tak layak untuk main di Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam semua orang tahu milik pasukan Selangor Darul Ihsan. Stadium yang dibina beratusan juta itu adalah untuk pasukan Selangor. Tetapi tahun ini setelah pengurusan FAS bertukar, kita pasukan Selangor tak dapat berhasil di Stadium Shah Alam. Dan kesannya kepada penyokong lah. Hari ini tuan-tuan boleh lihat betapa ramai penyokong yang hadir. Program ni gua adakan hanya untuk peminat-peminat pasukan bola sepak Selangor. Ada platform lah untuk meluahkan rasa hati mereka. Mungkin lu orang ni, puak-puak yang terlibat ni, dengan mengambil Stadium Shah Alam ini, sakit hati rakyat Selangor ni hanya di tahap itu. Tidak. Aku rasa engkau sekarang sedang bermain dengan maruah penyokong-penyokong Selangor dan rakyat-rakyat Selangor khususnya. Saya tak nak cakap banyak lah. Kalau mereka mengatakan Selangor ini tidak layak bermain di Stadium Shah Alam, hari ini stadium penuh. Itu sebab saya katakan ada orang pandai, dia belum tentu bijak, dan ada orang pandai, dia memandai-mandai. Hari ini dia tidak dapat membezakan di manakah bola sepak dan di manakah politik. Saya rasa beliau ini mungkin baru keluar daripada gua. 80 lebih tahun FAS ini ditubuhkan. So hari ini siapa kata yang Selangor ini pasukan yang tidak layak? Beliau ini mungkin baru saja kot berkecimpung dalam bola sepak. PKNS dulu pun duduk bawah Selangor. Itu realitinya. Jangan pandang sudut politik di dalam bola sepak, tetapi pandanglah pembangunan, perkembangan bola sepak Selangor itu sendiri, dan kena pandang juga hak-hak rakyat dan penyokong-penyokong negeri Selangor. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah merdeka kita. Teruslah menyokong bola abah kau.